Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Hari ini 14 April 2025. Ini sarang pertama saya. Dia punya sarang dia pun tak berapa ramai lah. Dia punya ibu tu. Ibu dia tak berapa ramai lah. Saya baru letak kemarin ni, baru pindah. Tapi tak ada tak ada dia punya ratu, tak ada lah. Ratu tak ada lagi. Saya kena pergi cari dengan member lah kot. Dapatkan telur dia ke macam mana ke. Janji dapat ratu masukkan dalam ni. Mungkin insyaAllah lah dia akan membiak lah. Satu ini sarang kedua saya. Yang ni okey sikit lah. Yang ni tengok dia punya corong pun memang segar lah. Dia buang najis lah. Dia buang sisa-sisa dia. Tu dia buang dia punya toksik-toksik dalam dalam sarang lah kot. Ini yang kedua. Yang ni yang ketiga. Yang ni etih lah. Memang etih lah satu. Yang kedua dengan yang ketiga ni memang etih lah. Yang ni sarang ketiga. Sarang ni tak jadi. Nampak. Ada pemangsa tu. Agak-agak dia nak buat sarang sini kot. Yang ni tak jadi lagi. Tapi tak apa. Nanti kita ambil sarang yang saya dalam hutang tu. Kukuk masuk yang mana-mana salah satu. Nanti kita masukkan dalam ni lah. Ni sarang keempat saya. Ni sarang keempat. Yang ni pun tengok ni punya corong pun semakin mengecil. Jadi tak berapa itulah. Tak berapa kurang ni lah. Kurang aktif lah ni. Macam ni. Tapi tak apalah. Semua tak ada ratu. Semua ni saya buat ni. Semua keempat-empat ni. Semua tak ada ratu. Nanti saya dapatkan ratu lah. 1, 2, 3, 4 ujung. Okey, setakat ini saja video saya pada kali ini. Semoga berjumpa kembali dengan saya. Assalamualaikum.